pagi petang siang malam kumpul. Bukan untuk bekas sana, tapi untuk waris. Tak salah memberi harta kepada waris, tetapi berpada-pada kerana orang yang memberi harta kepada waris begitu banyak akan mendapat 3 penyesalan. Nombor 1, hartanya akan jadi penghabis. Kita mengumpul, anak kita tukang habis. Nombor 2, dia akan jadi sumber rebutan. Ada tak sekarang ni kita sama ada kena kat keluarga kita ataupun kena dekat kawan-kawan kita berebut harta pusaka? Ada ke ada? Kadang dah undi, bang dapat belakang, adik dapat depan. Dah dapat tanah, cuma siapa depan siapa belakang. Pom bergaduh, mana boleh aku duduk belakang? Kalau kau duduk depan, aku duduk belakang, habis tu aku nak terbang tu. Boleh bincang, buat jalan dan sebagainya, tapi nak bergaduh. Yang ketiga, dia akan jadi sumber kelalaian. Dengan sebab harta yang banyak, anak kita tuan-tuan bukan cari, dia cuma tukang habiskan. Dia jual tanah kita kat Pahang 10 ekar, dia pun buat rumah besar, dia pun buat satu teater di rumah panggung. Tak pergi wayang nak, kat rumah tu ada wayang, macam-macam sudut ada, sudut gym ada, sudut wayang ada, sudut solat tak ada. Allah, bimbang, menjadi sumber kelalaian. Sehingga seorang ulama' dia tak berikan harta kepada anak, lalu ditanya kenapa tak berikan? Dia katakan takut aku bersubahat bila mana anakku jahat menggunakan harta. Lalu ditanya, kalau anak soleh? Kalau anak saya soleh, Allah sendiri pelihara anak saya. Allah.